Hello. Pada video kali ini, saya akan bermain Roblox Island. Oke, pada video yang pertama ini, Sky akan bermain Roblox Island. Oke, tengok ni. Ni Island Sky. Dulu Sky pernah main, tapi kejap je. Time tu tak ada benda ni. Apa benda atas tu? Kau? Macam mana nak? Jom kita pergi. Letak ni. Okay, kita naik. Tangga. Okay. Ada lembu lah guys. Ada lembu guys. Ni baru Okay, tak apa. Kita biarkan dia tidur. Ke dia mati ni? Macam mana nak tahu? Tak apa, kita biarkan dia. Okay, ni Island Sky. Dulu besar tau, tapi Sky dah hancurkan, buat baru. Lepas tu tak sempat nak siapkan. Ni auto farm. Okay, ni rumah Sky. Kecil je. Okay, ni tempat-tempat buat semua benda. Jom kita naik atas. Okay, ni ada kapet. Ni katil. Dia tidur kejap. 5 minutes later. Okay, jom bangun. Tengok kat luar. Okay, ni kat luar dia. Ada kerusi, boleh duduk. Tapi tak ada partner ya guys. Tak ada partner. Seorang-seorang je. Okay, jom kita keluar. Aduh, jatuh pula. Okay, ni ada benda, tak tahu apa ni. Okay, kita pergi sini. Sky tadi nampak macam benda pelik. Sebelum ni tak ada. Jadi Sky buat jalan. Kita try naik. Kita tengok apa benda ni. Kita main dia. Wait a minute. Jap. Sky silap. Sebenarnya benda tu bukan untuk di mine. Jangan guna pickaxe kat benda tu. Kita guna drill. Baru okey. Sebab kalau kita main benda tu akan hilang. Kalau kita guna drill, benda tu akan macam jadi infinity. Kita akan dapat banyak-banyak. Tadi dah main sikit, tapi sebab tak tahu apa benda ni. Okay, tengok apa ni. Copper ore. Oh, benda tu copper ore. Sekejap kita tengok benda ni. Jadi yang lain ni macam biasa. Tanah, stone. Okay, stone juga. Tapi kita pergi. Kita tengok benda baru apa yang Sky tak tahu. Wah, nampak tadi sini lah. Jom kita tengok barang apa yang Sky tak ada ataupun yang Sky tak tahu. Kita buka anvil dulu. Ada pedang guys. Okay, apa ni semua tak tahu. Ni barang baru semua. Sky tak tahu macam mana nak buat, macam mana nak guna. Apa function ni pun Sky tak tahu. Ni biasa. Okay, ni pun Sky dah ada. Ni pun dah ada. Panah-panah semua tak ada. Okay. Jom kita tengok lantern pula. Lantern pula. Lighting station. Okay, ni. Okay, dah tahu dah semua ni. Ni macam baru. Okay, tengok bunga. Bunga pun sama, tak ada baru. Tengok workbench. Okay, ni baru. Wah, banyaklah baru. Warna dia pun dia lain dah. Sebelum ni semua warna sama. Copper press. Banyak dia perlu. Wah, apa ni? Taliah level 3. Apa benda ni guys? Tak tahu Tak apa. Kita tengok lagi ni. Carpentry bench. Oh, ni macam biasa. Kita cari blueprint ni sendiri. Ni
yang Sky baru jumpa. Sikit je. Okay, jom guys, kita pergi luar. Kita ke lobby tengok apa benda baru. Oh, ni lebahnya. Okay. F to collect. Okay, dapat honeycomb. Okay, dapat. Kita pergi lobby, kita tengok apa benda baru ada. Lembu ni tidur ni guys. Dia tak mau bangun. Tak apa, kita biarkan dia. Okay, ni OB kit. Oh, boleh buat OB sekarang. Okay, tak apa, kita biarkan dia. Sekarang tak ada duit nak beli. Jadi kita biarkan. Okay, ni baker. Sekejap, biasa kita buat macam tas. Lepas tu kita dapat blueprint atau benda-benda pelik. Ni jual blok. Tengok. Okay, tak ada benda menarik dijual. Ni dijual seeds. Benda sama dijual. Tak ada benda menarik sangat. Ni sell corpse. Okay, sama je. Totem. Oh, ada star fruit. Okay. Sky dulu pernah main tau, tapi Sky dah lama tak on sebab busy. Jadi ni first time Sky on. Banyak benda baru. Mekanik ni pun baru. Oh, ni jual kat dia ke? Mahalnya. Tengok, 30,000 guys. Ni banker, tempat beli benda ni untuk trading money. Tapi rasanya tak payah kot. Sebab sekarang, dulu pun banyak scammer. Jadi kalau kita beli benda ni, kita main drop, nanti diorang ambil coin kita. Susah lah macam tu. Hey Alia. Okay, jom kita tengok benda ni pula. Artificial man. Wah, Musok fish 500 guys harga dia. Oh, Sky ada satu. Okay, ni je Sky tak ada sekarang. Tak apa. Kita masuk dalam. Ada orang dah kat bawah ni. Dia mining Oh, jom kita try. Dapat apa? Yellow coral. Ni pula. Aquamarine shard. Oh, ni untuk buat pedang tu Okay, tak apa. Yang lain ni coral juga Okay, coral juga. Jom kita naik balik. Naik lampaknya. Naik. Okay, dah naik. Jom. Ni tempat mining untuk orang baru main. Macam Sky dah banyak. Jom kita tengok. Tengok. Brick slab Sky ada 652. Berries ada 2000. Okay, yang lain. Okay, gold ore ada 100. Ini glass dulu Sky beli banyak. Sekarang ada 1000. Grass. Glass. Ini grass. Okay. Ini iron ore ada 1000. Yang ini biasa je. Potato banyak. Smelter pun banyak. Dulu Sky selalu grinding untuk cari benda ni. Tengok, banyak dah. Bagi sikit. Okay guys. Mana benda lain? Ni iron, tengok. Iron Sky 8,000 guys. Banyak tak? Mana lagi lain? Ni tengok brick 15,000. Banyak tu. Okay, jom kita pergi portal. Dulu dia guna slime key. Sekarang rasa macam tak ada. Lah, tak ada. Di tempat jual yang drop dari slime. Kita masuk. Jom. Okay. Itu dia slime. Tak payah kacau dorang. Kita masuk dalam tasik ni. Okay, jom masuk. Ya. Benda sama guys. Semua sama. Tak betul kita naik balik.
Tu island apa tu? Macam tak pergi sana? Banyak lah. Cepat sikit, asal dia lambat lari ni. Oh, salah setting. Lari dari slime. Nak setting jap. Okay, shift lock off. Okay. Diserang lah guys. Okay, ni weapon. Mati. Woi, satu hit je. Cuba try yang lain. Woi, satu hit guys. Atau dua hit. Okay, pukul lagi. Ha, mati pun. Okay, kita pergi sini. Kalau kita ada key. Ada Bofalco Crystal ada 27. Island Key ada 60. Okay. Mati. Ha. Mana ni makanan? Okay. Tapi makanan kita makan berry. Sedap guys. Makan berry guys. Ni ada biru punya. Ni rare sikit. Mati. Okay, apa kita dapat? Blue sticky gear. Boleh lah. Jom kita makan berries dulu. Lepas tu kita masuk. Okay, dapat masuk. Orang tu tadi tak dapat masuk Tak apa, kita bagi dia kalau dia tak ada. Falco, okay. Ada tak? Okay. Ambil tu. Okay, jom masuk. Okay, wow. Ni rare sikit. Ini nak tempat ambil gold. Kita ambil gold dulu. Oh, sedap guys. Dapat banyak gold. Ada gold lagi. Ambil. Yes. Kita masuk gold ni kalau dapat. Tak dapat lah. Rasanya dia perlu key juga. Kita kena lawan benda tu. Apa benda ni? Badak Bofalco. Jom kita serang dia. Ya. Susah matilah ni. Okay, dapat iron ore. Ni dapat apa pula? Gold lagi. Dapat gold dengan iron ore. Rasanya susah guys dapat key tu. Sky pun tak tahu. Jom kita pusing-pusing cari apa yang ada. Wah, kita harvest. Ni pun cantik lah apa ni. Acorn. Ambil. Tak tahu sebut macam mana. Acorn ke apa tak tahu. Kita ambil je. Ni star fruit. Ada lagi. Apa ni? Horse radish. Kita ambil. Ini tak dapat masuk. Tak apalah, kita balik island kita lah. Balik island kita. Okay, dah kat sini. Ni sebenarnya untuk macam kalau orang masuk je, kalau di AFK dia akan jatuh. Jadi biarlah dia. Tengok. Sebenarnya nak buat lubang kat sini. Tapi macam nanti rosak server ni. Apa? Nanti rosak island. Tak dapat masuk. Dia sekali buat dan jadi orang tu at least boleh hidup kejap. Jom. Apa lagi baru? Tengok belakang rumah Sky ada apa? Tak ada apa-apa. Ni dulu Sky buat Skyzers. Cantik tak? Besar kan? Ada benda tu. Jom kita pergi. Jom. Kita guna kayu ni. Kita pergi tempat pulau kecil tu. Jauh lah guys. Tak apa, kita pergi juga. Kita guna ni 100 cukup tak? Kita guna je. Apa ni? Kita guna. Jom.
Jom kita naik atas. Oh, ni pun sama. Apa? Copper Lama guys nak ambil benda ni. Tapi okey sebab dia ada 30 kan dalam tu. Okey, dah dapat. Yang lain ni tak apa, biarkan sini. Kita lari balik. Kita terjun. Lagi senang. Okey. Okey kan, betul. Okey, ni chest totem. Dulu benda ni rare sangat. Sekarang tak tahulah. Sky pun dapat minta orang. Ramai dulu orang ada, jadi kita minta orang. Sky bayar sebenarnya. Macam beli guna coin. Tengok coin Sky banyak, 26 million. Sebab dulu Sky buat benda ni dalam berapa jam dapat 1 million. Okay, tengok tinggi tau. Tapi buruk. Benda ni hari tu nak buat, nak siapkan ni sekali washer, tapi tak sempat sebab ada banyak tak kena, tak tahu apa benda. Jadi Sky biarkan dia. Okey, itu sahaja video pertama dari Sky. Make sure untuk like dan subscribe, dan kalau boleh share dengan kawan-kawan. Okey, bye.